cakap dengan siapa ni? Cakap dengan orang lain tak puas sabar, dengan aku lagi tunggu lupa sampai. Masa tu dia teringatlah mana adik-beradik tak main tengok, mana kawan-kawan yang seronok-seronok sembang dulu, mana mereka nak jumpa mereka tak boleh, mereka pula tak main. Sebab itu kita jangan biarkan kawan-kawan kita, adik-beradik kita dalam keadaan yang macam ni. Pergilah ziarah. Ini tajuk dia tu. Kalau orang sakit, jangan tak pergi ziarah. Bila kita ziarah, sekurangnya dia rasa diri dia dihargai, diingati. Bersama ketika sihat dan sakit, itu nama dia sahabat. Bersama ketika ketawa dan tangis. Ini masa gelak-gelak seronok kawan dengan dia. Masa teriak, dia pergi ke dia.